Tiada jaminan yang terjamin dalam dunia keuangan. Saham boleh jatuh mendadak, mata wang boleh susut nilai, bahkan nilai hartanah boleh merosot. Tetapi terdapat satu aset yang kekal konsisten. Emas. Kenapa harga emas tidak pernah jatuh kosong? Emas bukan sekadar logam. Ia adalah aset fizikal yang wujud secara terhad di muka bumi. Emas tidak boleh dicetak sesuka hati, tidak boleh dimanipulasi oleh mana-mana kerajaan dan tidak boleh diwujudkan melalui sistem digital semata-mata. Berbeza dengan mata wang fiat yang nilainya bergantung sepenuhnya kepada kepercayaan terhadap sesebuah kerajaan. Emas bergantung kepada dua perkara yang sangat kukuh, penawaran yang terhad dan permintaan yang berterusan. Dari pembelian individu, bank pusat sehinggalah ke industri teknologi, emas tetap diperlukan. Emas membuktikan walaupun berlaku peperangan, krisis keuangan ataupun kejatuhan sistem ekonomi, emas tetap bernilai. Ia terus diterima, terus ditukar dan terus disimpan. Inilah sebabnya harga emas mungkin naik dan turun tetapi nilainya tidak pernah menjadi kosong. Simpan emas bukan untuk kaya segera tetapi untuk jaminan nilai yang tidak boleh dimusnahkan oleh inflasi atau krisis. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.